Antara cara paling senang nak bagi anak-anak ada habit baca buku yang terbukti secara saintifik. Dia kata dalam rumah at least kena ada 500 buku. Tapi kalau tu banyak sangat, Research World Economic Forum bagi diskaun sikit. Ada 80 buah pun dah kira aci dah. Bukan untuk dibaca, bukan untuk dibuat bedah buku ke, forum malam Jumaat ke. Tak, sekadar ada dan nampak hari-hari dalam rumah. Geng researcher yang buat kajian ni dapat trik ni lepas study semua jenis family dari 27 buah negara. Untuk yakinkan kita yang tak kira hang Melayu ke, Arab ke, India ke, Bidayuh ke, Yahudi sekalipun, boleh pakai tips ni. Hasil dia budak-budak yang rumah dia ada banyak buku, lebih terkedepan 3.2 tahun dalam pendidikan berbanding dengan yang tak ada buku kat rumah. OECD jumpa benda sama waktu dia research pasal lockdown. Budak-budak yang duduk di rumah tapi ada akses lebih kepada banyak buku, tendensi untuk tergolong dalam generasi tercicir tu sangatlah rendah. Tapi semua kajian tu setuju benda yang sama. Persekolahan terpenting bukan duduk dekat sekolah tapi dekat rumah. So kalau budak-budak ada tunjuk kata dia tak minat sangat belajar, highly likely punca dia duduk kat rumah, bukan di sekolah atau salah cikgu atau salah kerajaan. Saya tak duduk baca artikel pasal benda ni sebab ada sekali waktu saya jaga kedai buku kat Giant ada start dulu, ada seorang budak lari masuk kedai sebab dia nampak komik asuh setan gemuk dengan setan kurus tu, dan pujuk ayah dia belilah. Lepas tu ayah dia kata tak payahlah, hang bukan baca pun. Dan benda ni jadi banyak kali. Waktu tu yang start saya terlintas yang adakah statement macam tu permulaan kepada melumpuhkan minat budak-budak dekat baca buku. Sebab buku sementara kita ingat dah beli, kena baca lah kan. Tapi buku sebenarnya ada satu fasa yang dia bukan untuk dibaca. Lagi teruk end up terkoyak-koyak pun. Tapi dia tetap kena ada sebagai setup suasana membaca tu. Fenomena ni dalam buku Atomic Habits ada cerita pasal nak alter satu-satu habit kita, dia kena ada cue untuk habit baru tu. Atomic Habits dia ambil case study family chess paling berjaya dalam dunia untuk explain fenomena ni, keluarga Polgar. 3 orang anak perempuan dia semua Grandmaster Chess, semua world champion waktu umur tekanan 3. Even yang bongsu tu satu-satunya perempuan dalam top 10 world champion rank. Dalam keadaan pak dia tak ada background chess pun. Tapi pak dia memang dah deal dah dengan mak dia pun sebelum kahwin. Dia ada projek nak prove a point untuk satu benda. Genius tu dia boleh terlahir dan dicipta di rumah, bila suasana keliling dicipta untuk melahirkan genius. So dia eksperimen dengan penuh rumah dia dengan buku chess, majalah pasal chess, gambar world champion chess, bercakap pasal chess, tengok chess, segala aktiviti pasal chess dibuat dalam rumah tu hari-hari. Hasil dia hak bongsu tadi tu grandmaster termuda dalam sejarah chess waktu umur 15 tahun 4 bulan. Nama Judith Polgar. So apa yang cerita chess ni dan research ni bentangkan konsisten. Habit, cara fikir, tabiat, portion terbesar tu terbentuk dekat rumah. Macam mana rumah tu jadi acuan, begitulah hasil dia. Tapi adakah buat macam ni mesti jadi? Tak juga. Sebab yalah banyak benda yang kita tak boleh kontrol kan. Tapi kalau ada satu benda yang kita boleh kontrol dan terbukti berkesan secara saintifik dan dah ada dah case study yang real, so kita boleh cubalah kan. Tapi dari research ni banyak cabang perbahasan lain sebenarnya. Contohnya pasal harga buku, genre buku, habit membaca mak ayah tu sendiri dan banyak lagi. Cuma framework tu dah ada, so kita boleh follow je lah. Dan 500 buku tu boleh apply kat orang dewasa agak macam kita. Cuma tolak tepi muka buku je lah, tak termasuk